Kau nak lelaki untuk kau jadi husband kau nanti, dia naik kereta apa? Kalau nak susah bersenang sama-sama tu kancil pun boleh. Lipat lah. Sumpah. Okay. Sofi pernah kena lelaki, Sofi setahun naik kancil dengan dia. Okey, kau idamkan lelaki naik kereta apa? Range Rover. Range Rover. Range Rover apa? Ada cutting yang model baru tu Sofi lupa. Yang besar gila-gila ke macam dia Dia cutting family car jugalah, besar gitu. Vela? Vela kot. Aku rasa Vela. Okey, kenapa Range Rover? Sebab bagi Sofi dah kata husband, so kita kena prepare beli kereta yang sesuai untuk family car terus. Azhar boleh. Kenapa perlu Range Rover? Asal macam mahal. Macam Sofi cakap, susah senang kancil pun boleh. Okey, baik. Okey, berapa hantaran yang kau nak? Kalau Sofi, sebenarnya hantaran ni ikut kepada family sebenarnya kan. Tapi kalau Sofi, bawah 10K pun boleh. Ha? Kalau Sofi bawah 10K pun boleh. Kenapa bawah 10K? Mungkin sebab kau tak ada apa-apa untuk diri kau tak ada apa-apa. Bukan. Sebab hantaran tu tak bergantung pada diri sangat 100%. Bagi Sofi, kita menyenangkan kita punya future husband lagi bagus lah. Supaya lepas kahwin tak susah. Lagi bagus. Kenapa TV bayat kau jadi matang? Sofi memang mantang sebenarnya, Abel. Abel tak pernah nampak benda tu.